Pernah tak terfikir, apa rahsia di sebalik letupan ajaib popcorn ini? Bukan sihir. Ini sains. Setiap kali kita nikmati popcorn, tersembunyi satu keajaiban saintifik. Jagung ini bukan sembarangan, ia adalah jagung jenis flint atau pearl kuncinya. Lapisan keras luar, dipanggil perikarpa, di dalamnya ada kanji dan sedikit air. Air ini sangat penting. Bila dipanaskan, air dalam kernel bertukar jadi wap. Wap ini mula membina tekanan tinggi, macam periuk tekanan mini. Tekanan terus meningkat. Suhu boleh cecah 180 darjah Celsius. Perikarpa menahan, tapi ada hadnya. Tiba-tiba, pop, tekanan pecah. Perikarpa menyerah. Wap air meletus keluar, kanji panas di dalam, yang sudah jadi gel, mengembang dengan cepat. Ia membentuk buih dan segera mengeras. Jadi popcorn gebu, dari kernel kecil, menjadi snack gebu. Semuanya kerana tekanan wap air dan transformasi kanji yang menakjubkan. Jadi, lain kali makan popcorn, ingatlah keajaiban sains di sebalik setiap gigitan.